Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Afika binti Cik Ya, nombor matrik D20221103835 akan menceritakan hasil ulasan video saya. Pemikiran Islam dalam industri kreatif merujuk kepada penerapan prinsip, nilai dan pandangan dunia Islam dalam penghasilan karya seni dan media melalui platform-platform yang tersedia, contohnya aplikasi YouTube dan TikTok dan ataupun sebagainya. Walau bagaimanapun, sewaktu ketika dahulu sebelum wujudnya aplikasi TikTok yang menjadi fokus utama dalam masyarakat kini, aplikasi YouTube pernah menjadi salah satu wadah yang amat popular dalam menyampaikan dakwah yang bercorakkan Islami kepada orang ramai. Berdasarkan ketiga-tiga video yang telah ditonton sebentar tadi, terdapat banyak mesej yang tersirat yang ingin disampaikan oleh pencipta kandungan ataupun content creator untuk masyarakat supaya dijadikan pengajaran, teladan serta perlu diaplikasikan dalam kehidupan seharian supaya mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan video yang pertama iaitu Tomato yang telah diterbitkan oleh Makni Channel, terdapat mesej dakwah yang menarik. Tomato dalam video ini merupakan salah satu simbolik. Apa yang saya faham berdasarkan maksud Tomato dalam video ini, Tomato yang dibawa oleh seorang daripada mereka iaitu Rozak mewakili amanah ataupun tanggungjawab yang Allah berikan kepada seseorang supaya mendekatkan diri dengan ajaran Allah. Video ini menceritakan mengenai Mazlan, iaitu salah seorang daripada kelompok mereka yang mempunyai sifat panas bahan. Pada suatu hari, Rozak tidak sengaja mencampurkan tomato dalam masakannya dan serta menjatuhkan gelas pemberian kawannya sempena hari jadinya. Dia sedar kesilapan yang dilakukan dan meminta maaf kepada Rozak. Di sini kita boleh lihat Islam mengajar umatnya untuk saling bermaaf-maafan antara satu sama lain daripada memusuhi antara satu sama lain. Dalam video ini juga berkait dengan ayat Al-Quran yang iaitu sepertikan ayat Al-Quran iaitu orang-orang yang mendemakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan ingatlah, Allah mengasihi orang-orang yang berbuat demikian. Berdasarkan video kesinambungan daripada Tomato 1.0 iaitu Tomato 2.0 yang diterbitkan oleh Makmi Channel juga merupakan video kemuncak daripada kisah hidup kumpulan mereka ini. Melalui video ini, kita boleh lihat hidayah Allah itu indah dan luas. Seseorang yang mengabaikan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala seperti meninggalkan solat yang merupakan tiang agama kita boleh berubah sekelip mata untuk menjadi insan yang lebih baik daripada sebelum ini. Apabila rakan sebiliknya meninggal dunia akibat serangan jantung, dia mula sedar kehidupan itu bukan sekadar makan, minum, tidur dan berseronok, tetapi ada yang lebih baik dan ada yang lebih mendalam maksud tentang kehidupan itu. Seorang dalam video ini, Mazlan berkata seseorang yang telah meninggal dunia dan tidak sempat bertaubat akan menyesal dan meminta peluang lagi sekali untuk hidup semula. Jadi dari situlah dia mula sedar tentang kehidupan dan mula mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, dia mula mendekatkan diri dengan Allah melalui solat 5 waktu yang merupakan kewajipan sebagai seorang umat Islam. Dan selain itu juga, video ini juga memaparkan kisah tentang persahabatan kawan-kawannya dalam membantunya mendekatkan diri dengan Allah, seperti melibatkan diri dengan usrah. Selepas waktu solat, mereka akan berusrah beramai-ramai.
dan akhir sekali, walaupun selepas tamat belajar walaupun mereka lepas tamat belajar mereka mempunyai kehidupan masing-masing, tetapi mereka tetap berdakwah dengan menyampaikan ilmu-ilmu kepada masyarakat. Sebagai contoh, Mazlan yang merupakan seorang guru Mandarin telah mengajarkan berkaitan dengan Islam dalam bahasa Mandarin, dan kawan-kawannya yang lain menjadi imam muda telah menyampaikan dakwah. Jadi kita sebagai seorang umat Islam perlulah berdakwah selagi ilmu itu masih ada di dada. Berdasarkan video yang ketiga yang bertajuk 27 kali ganda yang dihasilkan oleh Anwar Hadi, video ini memberikan penedahan dan nasihat supaya kita melakukan solat berjemaah ataupun amalan yang besar pahalanya. Hal ini dikatakan demikian kerana solat berjemaah ini pahalanya 27 kali ganda lebih besar berbanding solat secara berseorangan. Dia juga memberikan analogi yang kita boleh mudah memahami, seperti beli Apple buy one free 20 seed. Maksudnya di sini, sekiranya kita melakukan amalan yang pahalanya lebih besar, maka Allah akan membalas ganjarannya berlipat kali ganda. Itu sahaja daripada saya ulasan video. Sekian, terima kasih.